tujuan kita buat Field Amir ni, kita buat secara Zenkoku adalah yang utamanya membuktikan pada seluruh pelajar Malaysia di Jepun, terutama yang beragama Islam, bahawa Islam itu boleh diaplikasikan dalam semua sudut kehidupan kita. Visi program ini untuk membuktikan perkara itulah, membuktikan bahawa Islam dapat dilaksanakan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya Syari daripada Yamanasi FC. Saya rasa program ini amat bagus. Walaupun sedikit panas tapi dia boleh merapatkan silaturahim ke pelajar-pelajar Melayu Malaysia di Jepun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Ashraf. Hari ini rasa amat bertuah lah kerana dapat aktiviti bersama selain daripada pelajar Japanese Associate Degree JAD, kita dapat berkenalan dengan pelajar Malaysia yang lain lah kat Jepun. Amat bertuah sekali lah hari ini. Saya Oyo daripada HOG. Bagi saya pertandingan macam ni dapat mengeratkan ukuah antara satu sama lain, dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan sesama Islam di kalangan rakyat Malaysia di Jepun. Dan saya harap pertandingan ini akan berlangsung setiap bulan di setiap ken-ken di Jepun.